Okey guys, tengok soalan ni. Okey, abang ni tanya, abang Google ni tantang Google betul kan? Dia tanya, kalau orang tu ada 49% dan dia juga adalah seorang director dan sebuah pihak lagi mempunyai 51%, yang ini saya kurang faham. Yang dia masukkan ni group of shareholder, adakah orang yang ramai ataupun group of company? Okey, tapi saya nak ambil contoh lah. Maybe yang dimasukkan ni adalah group of company. Okey, kalau kata macam dalam kes ni tadi, adakah yang CA ni, director ni tadi hilang kelayakan as a company owner? Okey, persoalannya kat sini. Dia sebagai seorang director, betul? Kalau dia adalah director, dia adalah orang yang bertanggungjawab memanagkan Sendi Yang Berhad tadi, memanagkan syarikat tadi. So, apa kesalahan yang berlaku ataupun ketirisan yang berlaku dalam syarikat, dia akan dipertanggungjawabkan. Bila mana contohnya director ni tadi, dia nak dapatkan bonus RM100,000 contoh. Untuk dia dapatkan bonus RM100,000, dia perlu melalui proses AGM ataupun EGM. Katakanlah shareholder ni kata, okey, aku tak nak luluskan kau punya bonus. RM100,000 mahal sangat, RM50,000 boleh lah. Contoh macam tu. So, dia kena ikut majority shareholder since dia memegang hanya 49%. Dalam erti kata lain, situasi ni kita panggil anak dengan bapa. Anak mana boleh lawan bapa, betul? Anak kena dengar cakap bapa. So, kalau kata 51% ni kata dia tak benarkan, so tak boleh. Kalau dia kata okey, then okey. Tapi dia hilang tak as kelayakan sebagai owner? Ceritanya kat sini, Sendi Yang Berhad dengan orang yang menubuhkan Sendi Yang Berhad adalah dua entiti yang berbeza. Nak tahu lebih lanjut? Kalau nak tahu, komen nak, nanti aku cerita. Yang paling penting, jangan lupa manfaatkan butang-butang di sini. Follow, like dan share. Terima kasih.